Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, kali ni saya nak share lagi tentang Honda Vario. Motor ni dia baru lagi tapi dia punya corak ni model lama saya ambil model lama ni sebab walaupun saya ambil warna ni, tapi harga dia memang sangat best lah di Indonesia sekarang ni Honda Vario yang lagi latest yang dia punya design lampu hadapan dia ni lagi cantik. Kenapa saya rosakkan motor ni? Kalau awak follow channel saya, awak tahulah kan, saya ni tak tahulah saya tak boleh lah pakai satu kenderaan. Apa yang saya dapat itulah saya pakai. Punca saya buka lampu depan ni adalah, tadi sebenarnya saya nak adjust punya lampu ni. Bila saya tunggang skuter ni, saya tengok dia punya lampu dia agak rendah. Tengok daripada bawah, macam mana saya nak tinggikan sikit lampu dia, sebab suluhan dia rendah lah. Kalau standard kilang, kalau awak pakai Honda Vario ni, suluhan dia rendah. Saya suka dia tinggi sikit. Bila saya intai daripada bawah, saya intai, saya tengok video. Yang video tu pula dia tunjuk yang model lama rupanya. Yang model ni rupanya kita tak boleh adjust dia punya lampu tu gunakan setting skru daripada bawah. Tak ada skru daripada bawah. Kalau awak tengok, tak ada skru. Tak ada satu skru pun daripada bawah. So untuk skru Honda Vario ni awak kena buka daripada atas, awak kena adjust ke sini. Tapi bila awak adjust ke sini, masalah dia terhalang dia ada macam benda yang menghadang ni. Bahagian ni akan menghadang. Sebab dia punya setting tu duduk di belakang ni. Jadi kalau awak bayanglah daripada atas, awak nak pergi sampai ke situ, awak kena gunakan special tools untuk nak adjust dia punya bahagian ni. Memang susah So cara dia, awak kena buka dulu, lepas tu awak kena adjust. So inilah ragam saya. Dapat je, saya akan setting dulu mengikut pada kesesuaian saya, cita rasa saya. Saya nak apa? Macam saya cerita tadi, saya nak lampu dia tinggi sikit. Bila setting, bila nak set jadi macam ni. Dah terbagai dah. Dah terbagai satu lampu dah. Okey, bila dah barai lampu ni, lain pula benda yang saya jumpa ni. So bila saya nak set lampu ni daripada bawah, saya tengok, alamak, ada satu benda yang saya dah nampak. Bahagian soket ni dia dah tertarik macam ni. Dia tak rapat tau. Saya nampak, rupanya kat sini pun ada lagi soket-soket. Untuk apa saya tak tahu. Tapi soket dia bersatu dengan ECU. So ECU dia duduk kat sini. So dari sini saya dapat bayangkan lah kesan yang mungkin berlaku. Skuter ni jalan kan, bahkan bertakung kat sini banyak. Banyak. So terutama pada bahagian sini lah soket ni semalam saya masukkan tangan sini, saya rasa berpasir padahal saya pakai motor baru 3 hari. So di sini saya akan cuba baiki macam mana saya nak tambah dia punya protection supaya air ni supaya abu ataupun air tak bertakung kat sini sebab sini adalah bahagian yang akan collect angin dan air. Dah masuk sini dia akan terperangkap kat sini kan. So bahagian soket-soket ni saya akan jaga. So untuk soket ni pula, kalau awak tengok ada soket dia memang design dia waterproof. Okey, contohnya pada bahagian sini soket ni dia punya protection ni kurang. Kalau awak tengok dia tak ada getah kat sini tak ada getah so semestinya pada bahagian sini kita kena tutup. Ini saya dah adjust tadi bahagian sini dia bengkokkan, dia tak begitu cantik. So saya tekan lagi baru kita boleh tutup sampai sini. Ini pun tak cukup bagus lagi. Nanti saya akan tambah PVC tape kat sini biar air yang jatuh daripada atas tak boleh masuk terus ke dalam, tapi air daripada dalam boleh keluar. Dia boleh keluar macam ni. So kita nak dia macam tu lah Okey, contoh soket yang bagus pada bahagian sini, pada bahagian dia punya USB soket ni. Awak nampak tak? Sini ada dia punya getah. Jenis ni bagus. Air tak pernah masuk kat sini sebab dia ada protection kat sini, air tak pernah masuk. Tapi yang sini memang tak ada getah awak nampak kat sini kita boleh nampak dia punya pin tu tak ada insulation, tak ada getah. So angin dari depan masuk, dia berkumpul kat sini berserta debu dengan pasir, nanti dia akan block kat sini. Mula 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti kat sini dah jadi karbon lah. Karbon lebih buruk lagi, kotoran tu dia dah berdaki jadi kat sini kita kena protect. Okey, yang satu ni bagus. Ini soket tu ada getah. Untuk motor yang menggunakan injection ataupun yang gunakan teknologi terkini ni, yang banyak elektronik ni yang gunakan keyless ni dia alat untuk keyless ni wiring motor-motor ni awak kena jaga. Dia punya wiring sangat sensitif dia tak macam motor gunakan carburetor lama tu. Dia tu penjagaan dia mudah lagi tapi untuk elektronik ni awak kena jaga dia punya wiring dia supaya dia punya tak ada kemungkinan habuk akan bertakung, air akan bertakung pada bahagian bawah ni. Okey, tak ada masalah Okey, inilah bahagian yang saya akan buat. Begitu juga pada bahagian sini daripada pengalaman saya yang sudah lah pada bahagian sini elok kita kena tutup dengan plastik ambil satu plastik cover saya dari atas, bawah dia bagi air boleh turun. Itu pakai kabel tie, ikat longgar-longgar aje. Okey, selain tu untuk Honda Vario ni saya akan grab dia punya protection pada fork ni. Dia punya mudguard fork dia ni
pendek air boleh senang naik. Yang paling bermasalah bagi saya ni lah pada bahagian sini ada lubang Kita sedia maklum lah kalau tak buat lubang ni nanti macam mana fork nak naik So untuk pada bahagian ni saya akan pasang rubber macam saya pasang pada Honda Beat saya dulu. Saya pasang rubber, memang lama lah fork tu boleh tahan Bila fork ni turun naik pada bahagian getah ni yang tak tahan ni long term getah ni akan cepat rosak. Jadi minyak akan keluar lah. So dekat sini saya dah order dia punya rubber nanti saya akan pasang. Okey, untuk memudahkan saya nak buat kerja saya nak adjust dia punya ketinggian lampu ni. Ketinggian lampu ni daripada atas daripada sini macam ni kan. So sekarang ni saya dah potong dia punya bahagian sini. Dia memang nampak tak cantik macam nak gigit tikus nak buat. Kalau nak masukkan spana jenis ni pun, kalau dalam keadaan dia terpasang memang susah nak adjust So kalau kat sini kita nampak dia sentuh ke tidak. Dan awak boleh pakai spana biasa tu, tapi kena potong sikit lah Ini terpulang pada awak lah kiri dan kanan pada fork ni. Ok, petang ni cover fork dah sampai So kita akan pasang cover ni kat sini kat sini untuk protect kita punya batang shaft ni supaya jangan mudah bocor kat sini dah sampai Kalau awak nak buka shaft ni kan, elok awak tanda sini tanda. Biar dia ada tanda awak jangan main masuk je, nanti sebenarnya dia memang akan mempengaruhi kita punya alignment juga kalau ini tak betul terutama kalau motor ni dah digunakan lama tapi ni motor baru tapi walaupun baru pun saya tetap ikut dia punya ni ikut dia punya susunan yang betul lah. Ok, saya dah masukkan saya dah buka dia punya bolt and nut tu. Saya dah masukkan dia punya getah ni. Kat getah ni kalau awak tengok dia ada lubang. Lubang tu untuk release dia punya udara dalam tu ni lubang ni. Lubang ni kalau boleh nyorokkan sikit lah, jangan duduk sebelah depan Kalau duduk sebelah depan ni kita tak nak dia punya kotor terus masuk ke situ kan. So nyorokkan sebelah sini lah, tepi-tepi lah. Kalau kita buat macam ni memang bagus sebab saya pernah pasang cara ni dulu pada saya punya Honda Beat. Memang lama tahan tak bocor-bocor. Padahal saya lalu kat kawasan-kawasan yang berpasir dan padahal saya lalu kat kawasan-kawasan kotor yang tanah-tanah kotor-kotor semua tu. Memang elok long life Kalau kita tengok kalau dia bahagian dalam macam tu tadi saya check dia memang tak kena pun, sikit-sikit biasalah Lagipun bucu ni dia tak tajam kalau dia naik pun dia tak kacau, dia takkan rosak kita punya getah ni lah not bad macam tu lebih kurang so, dia nampak tak cantik tapi long life ok, kalau awak tengok pada keadaan semasa kan, company motosikal ni kan berlumba-lumba nak meringankan motosikal atas tujuan nak jimat minyak. Sebenarnya adakah benda tu betul ataupun sebenarnya nak kurangkan kos? Okay, sekarang ni saya nak tunjuk contoh kat mana yang dikatakan bila motosikal tu dah diringankan, apa kesan dia pada bahagian part-part motosikal. Kalau awak tengok pada Honda Vario yang baru ni, Vario akhir tahun 2025 ataupun dipanggil sebagai Vario Generation V3 ataupun dia kata kat situ, kalau awak tengok dalam YouTube dia kata Vario 2026 ni beratnya dah dikurangkan sebanyak 300 gram lagi. Ok, kat sini saya nak tunjuk contoh macam mana yang dikatakan berat tu boleh dikurangkan. Ok, awak tengok bracket ni. Bracket ni patutnya solid tapi dah dikorek kat sini. Korek besi ni. So kurang berat kurang berat. Jadi serpihan besi ni kalau dikumpulkan 1 unit, 100 unit, 1000 unit, 100,000 unit, agaknya boleh dapat sebiji motor tak? Ok, jadi inilah contoh dah dikorek korek kat sini. Tu korek lagi kat sini. Nampak? Ni korek lagi. Ni besi ni lurus kan? Korek lagi kat sini. Korek kat sini. Kalau dah 1000 unit, agak-agak berapa banyak dah untung. Itu korek lagi kat sini. Korek lagi. Korek Korek lagi kat sini. Ni korek lagi lubang ni, lubang. Tujuan dapat ringankan motor lah, jimat minyak. Tapi betulkah dia jimat minyak ataupun mengurangkan ketahanan besi ni? Ada banyak lah Jadi faktor korek-korek ni semua, buat benda yang tak elok ni semua datang daripada racing lah. Racing konon-konon nak laju, buang swing arm motor tu dilubang-lubangkan, tujuan nak kurangkan berat motor. Jadi industri akan tengok benda tu sebagai benda yang positif lah, macam mana nak jadikan benda tu sebagai produk pula. Jadi yang akan menanggung padah kita lah sebagai pengguna. Pengguna tak nak benda macam tu sebab racing ni hanya untuk sementara dan track dia pendek. Tapi pengguna nakkan satu kualiti barang yang long life kalau boleh, sesuai dengan hutang yang nak dipikul
Kalau awak tengok dalam online kan, oh, motor yang harga 11,000 boleh jadi 22,000 tu. Kalau zero down payment dan sebagainya tu. Jadi awak kena kira betul-betul. Tapi kualiti barang dah banyak macam ni. So you kena tanggung hutang banyak, lama kalau ambil zero down payment tu. Tapi motor pun macam ni lah, dah korek-korek semua ni. Sebenarnya ada banyak saya jumpa benda ni pada part-part motor. Kalau awak boleh menilai tentang kualiti produk kan, awak akan nampak lah. Tapi kalau awak terpukau dengan bentuk rupa paras motosikal kan, awak memang tak nampak punya. Dia kena duduk dalam kategori orang yang boleh menilai kualiti produk. Macam saya kan, ni tak ada protect, pasang protect. Macam mana benda tu berlaku? Dia kena duduk dalam kategori orang yang boleh menilai, bukan kategori orang yang duduk dalam kategori ni cantik, 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 semua cantik, tapi awak tak boleh nak baca dari segi condition motor sekarang. Okay, sama juga dengan kabel ni. Kabel brake ni dah kecil kecil, saiz kecil. Racing buat kecil, production pun buat kecil. Bila kecil, dia nipis. Ni kecil kalau awak masih ingat kabel ni tebal sekarang ni dah kecil. Insulation ni pun dah nipis. Nipis racing buat kecil, buat warna-warni kan, kilang pandang positif lah. Okey, racing buat macam ni awak nak macam ni, dia bagi kecil. Sampailah tempat duduk racing punya tempat duduk keras, nipis, potong sampai nak duduk pun keras. Kilang akan buat lah tempat duduk kecil dan nipis. Sebab itu yang awak nak. Sedangkan kita akan tunggang motosikal ni jauh. Awak jangan kata motosikal cup ataupun skuter ni jalan dekat-dekat. Awak pernah tengok orang ride motor sampai daripada Johor Bahru ke Perlis tak? Awak pernah tengok orang ride motor daripada Johor Bahru sampai ke Vietnam? Ada kan? Itu bukan motosikal besar, motosikal kapcai saja. Jadi kalau nak kata motosikal tu digunakan untuk racing sepanjang masa, tidak. Motosikal ni digunakan untuk harian dan daripada perjalanan jauh. Jadi sepatutnya motosikal tempat duduk dia kena cukup tebal. Tapi itulah yang berlaku. So awak fikir-fikirkan lah. Okey, sekarang ni saya nak balut pada bahagian ni. Dia ada lubang. Kalau air hujan jatuh daripada atas, meleleh, dia meleleh sini, meleleh, boleh masuk sampai sini kan. So saya akan balut pada bahagian ni. Air mungkin boleh masuk, tapi tak boleh masuk terlalu banyak. Lepas tu dia akan jatuh. Bawah ni kita tak akan balut apa-apa bagi air jatuh. Tapi pada bahagian sini kita akan balut dengan PVC tape. Tak nak bagi air tu terus masuk dengan keadaan banyak. Bila banyak, nanti daki tu akan bertakung dekat bahagian konektor tu. Pada bahagian pin ni saya nak bertakung kat situ. So ni kita akan balut. Okay, di sini saya nak tunjuk contoh sudah balut tadi. So kalau air jatuh, dia boleh lalu, tapi dia susah nak masuk sebab dah ada penebat. Lepas tu sampai kat sini saya lebihkan sikit sampai ke atas, air tak boleh masuk dalam. Tapi kalau ada air masuk juga, dia akan mudah keluar. Dan dia tak attack kita punya bahagian soket untuk kita punya ECU ni. Okay, lepas tu untuk nak balut ni, nak pastikan dia kuat kita letak satu kabel tie. Tapi kabel tie ni kita jangan ikat pada bahagian kabel, pada bahagian yang tadi, yang baki sini dia. Dia tujuan dia lah kalau kabel ni bergerak kalau PVC tape ni dia sampai masa getah dia lemah kan, dia nak terbuka, tapi ada satu gigi backup kabel tie. Jadi dia tak mudah terbuka lah kalau panas. Ini kalau setahun mungkin tidak, dah 4 tahun 5 tahun agak-agak jadi apa. Kebanyakan wiring kereta ke motosikal ke tak ada yang ikat wiring kat sini. Agak-agaknya kenapa? Cuba fikir. Depan ni adalah kabel tie ni adalah tajam. Kabel tie ni tajam awak tengok sini tak tajam kat sini. Nampak bucu dia tu. Tajam. Kalau awak ikat macam ni, lambat laun kalau dia bergerak kan, bergegar, nanti dia akan makan kabel. Jadi jangan ikat kabel pada bahagian ni wiring ni, sebab tu dia gunakan tip saja. Okey, ini saya tunjuk contoh contoh yang sudah balut Okey, kalau air masuk, air boleh masuk, tapi air tak boleh masuk banyak. Dia akan masuk ni, tapi dalam tu dah balut tu, masuk sampai kat sini dia kan ada kosong kan. Sampai kat sini kan dia ada ruang kosong kan, jadi air akan jatuh. Jadi kalau air terperangkap pun dia akan keluar kat sini. Sebab ni tak ikat kuat ni. Longgar-longgar aja air akan jatuh. Air tak mungkin boleh bertakung kat sini. Ni pun plastik ni bukan seketol dia macam berbalut macam tu saja. Air tak boleh bertakung kat sini. Okey, tapi yang boleh penting sekali, habuk boleh masuk kat sini. Sekarang habuk tak boleh masuk. Habuk tak boleh masuk. Tak semudah tu habuk nak masuk dalam ni. Jadi soket kita tu yang ada 3 soket penting tu, dia dapat dilindungi daripada habuk sebab kan nanti udara masuk sini kan, zoom masuk sini dengan air hujan. Kalau bawa kawasan berdebu masuk ni contoh top belah sana tu dah balut tu. Tu pun dah balut saya nak balut sini pula. Ni tutup kat atas jangan bagi habuk masuk sebab switch ni dia banyak gunakan kontak kat sini kontak switch ni dengan kabel ni. Kalau boleh tak nak bagi air masuk sini sebab kan lampu
lampu, zoom masuk ni. Yalah sekarang ni tak ada kes lagi kan yang rosak kan, tapi berhati-hatilah macam tu lah kita buat ni. Orang lain pakai motor dapat je terpakai kan, saya dapat motor repair lagi, kilang buat tak betul kot. Ok, saya dah setting dia punya lampu memang betul lampu Honda Vario yang model ni tak semudah tu awak nak setting dia punya lampu ketinggian, sebab dia tak boleh nak adjust dari bawah. Di bawah awak kena masuk memang tak boleh. Daripada atas pun awak kena buka cover ni. Lepas tu kalau awak nak adjust dari sini sangat susah sangat susah. Kecuali awak potong. Sekarang ni saya dah potong kan. Jadi bila dah potong di sini kita boleh adjust lah. Ataupun sikit-sikit. Sebab diorang ni ada special tools ni yang diorang gunakan untuk adjust lampu ni. Ini bermaksud lampu ni bukan senang-senang kita nak boleh adjust. Macam motosikal dulu kan, kita boleh adjust lampu dia sesuka hati kan. Yang ni tak boleh. So saya dah adjust juga lampu dia. Tadi saya dah check dia punya ketinggian Tadi asal kat situ. Jadi sekarang dia dah naik kat sini. Tadi saya dah test dah 2 kali saya tunggang untuk ni. Tadi saya check okey lah. Tak macam sebelum ni lah. Lampu dia terlalu suluh ke bawah Saya lampu ni saya memang agak cerewet sikit sebab kadang-kadang kalau waktu malam kan kita tunggang di highway kita nak tengok apa ada kat depan. Kat depan tu penting ada tayar celup tercabut ke kalau kat highway waktu malam tu kan. Saya tak suka lampu rendah sangat, tapi kalau lampu tinggi dia pun tak boleh cantik juga, terlalu rendah juga Jadi sekarang ni bila saya dah buat ni dah okey So tak ada cara lain kita perlu potong potong. Kalau awak nak celah kat mana memang tak boleh, kecuali awak kena ada special tools tu nak adjust lampu tu nak masuk tangan pun tak boleh, sempit Saya dah cuba macam cara yang saya mampu buat, saya potong potong. Okey, tentang setting lampu dah puas hati. Ini saya dah balut balut tutup dari atas kalau awak tengok ni dah balut. Ni biasa ni kalau air masuk dia boleh terus jatuh ke bawah tapi kalau abuk nak terus masuk tak boleh bahagian keyless ni sini dah seadanya. Nak kata perfect tak perfect Saya ni bukannya kerja barang otomotif ni pun, suka-suka je. So beginilah keadaan lampu Honda Vario bentuk dia. Dia datang sekali kalau satu pecah kena tukar semua sekali tak ada tukar seketul Harga dia pun boleh tahan juga. Tapi kalau pecah cover, sebenarnya cover ada jual. Jangan pecah kat dalam So kalau dah pecah cepat-cepat, kalau setakat pecah cover cepat-cepat kena buka dia punya seal ni, tukar cover dia. Okay, so sekarang ni saya akan pasang cover dia balik.